Selamat datang ke sesi untuk penganugerahan jersey baru WN Utara. Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali Abang Jamal STV. Okay, minggu ni Abang Jamal nak pergi ke Bandar Baru, berkumpul dengan tim grup Resist WN Utara. Hari ini berkumpul dan untuk penyerahan baju, dan kita berjumpa dengan sahabat-sahabat. Okay, saksikan video ni sampai habis. Sebelum tu, yang mana belum klik butang subscribe, butang like dan share, support Abang Jamal STV. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Kita dah sampai. Kita kena roti di sana ke dulu, makan-makan dulu. Kita jumpa sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum. Salam. Oh, dah makan. Nama apa tak tahu Jamal. Oh, Jamal. Penuh. Kira Tahu. Ini ya. Roti canai. Apa? Tengok menu apa ada. Kena roti canai. Nampak kita masak roti canai. Roti canai satu meja ujung. Kena nasi dulu, nasi lemak. Kita makan dulu. Roti canai. Roti canai mana ni? Sungai Kedah. Dekat Bandar Baru tepi sungai. Roti canai. Ya, Krian. Sungai Krian. Bismillah. Kita makan dulu. Abang kita daripada Juru. Ni Abang Wan. Ni Abang Medi. Ni abang nama apa dah? Abang Rosli. Dari mana? Sini apa Bintang? Baik Bintang. Okey, daripada Juru lah. Nama apa? Rizal Kulim. Rizal. Oh, Rizal Kulim. Abang Madi dah. Ya, orang kuat boleh. Abang Sofi dah. Ni apa nama? Fazli. Adik ya? Pulau. Oh, Pulau. Itu penghulu kita.
Nama apa lupa? Saidin eh? Abang Ding. Orang kuat. Sambil kita makan-makan, kita tunggu kawan-kawan. Lepak-lepak ni. Nama abang nama apa lah? Remy Ishak. Nama Remy kita. Ni Remy Ishak ke? Bukan Remy Ishak yang satu lagi tu. Semua dah makan, kita pergi berkumpul. Dia belakang ni kan? Pergi ni berkumpul di sana untuk bagi baju. Jom kita jumpa sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum. Jamal. Zaid. Abang nama apa? Zaid. Zaid ya? Zaid mana? Zaid Nimbun Tempai. Nimbun Tempai. Boleh sewa motor, boleh sewa bagi sewa. Oh, nak sewa motor boleh jumpa Abang Zaid kita. Terbaik ni. Terbaru member masuk workshop dia sewa. Oh, sewa. Yang akan datang pergi Cameron Highland ni seorang lagi nak sewa. Sewa. So lepas ni calling Kira sewa tu kira macam mana? Sehari? kita kira Nanti kontak saja abang kita. gitu. Nombor phone macam mana kalau orang nak kontak? Dalam grup ada. Dalam grup? Cari Zaid. Tak apa, bagi tahu dalam ni, tak apa. Kalau ada orang yang lain-lain nak. 013 542 1470. Okey, yang WhatsApp mana kita berminat WhatsApp. boleh WhatsApp nak sewa motor. Ya, gitu. Abang kita ni. InsyaAllah. Okey. Alright. Dah standby pergi Cameron Highland. Cameron Highland lah. 15, 16. InsyaAllah. InsyaAllah. Masih lagi panas. Muhammadi. 16 hari bulan di Cameron Highland. Hari Ahad. Hari Ahad. Tiga pagi. Kira Abang Madi pergi 16 hari bulan lah. 16 Balik hari. bulan, Balik hari. Dia tak tidur sana. Yang mana tidur sana pergi 15. Balik 16. Di 16 pagi. Satu dari mana? Ikut depa. Singgah main ambil baju baru. Mission keempat. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Nama apa lah? Fizi. Fizi dari mana? Saya owner sini, saya bukan ni. Saya promote, saya punya dewan. Dewan. Kalau kata ada truk-truk kereta ke motor ke apa saja event yang nak buat kat dewan kami, boleh tak ada masalah. Kami ada dewan perkahwinan, kami ada offer lunch, dinner, package graduasi, seminar khusus. Dewan kami baru buka officially bulan 8 ni, tapi rasmi akan buat bulan 9 lah. Dewan ni apa nama? Dewan Riverside Hall. Dekat Bandar Baru. Bandar Baru. Dekat Kedah lah Bandar Kedah. Baru. Kedah lah. Kita persempadan je. Lalu jambatan saja dah masuk Bandar Baru dah. Sebelah sana Parit Buntar. Yang mana yang menonton ni, kalau nak sewa boleh kontak abang kita ni. Nama apa? Nombor phone. 019 47 86 932. Saya pengurus dewan tu lah. So apa sahaja event yang melibatkan pemotoran ke kereta ke apa saja kita boleh buat, tak ada masalah. Kat dataran ni boleh apa pun tak ada masalah. Hubungi saya saja, kita akan deal dah pakai JT. Okey. So itu dewan kami. Dewan tu. Dewan jom sana. Okey, terima kasih bang. Okay. Ini banner kita. Versus VX Utara. Abang Wan kita. Ya. Abang Wan. Hidung tu ada luka sikit kenapa tu? Bak ajar. Ni orang kuat ya. Ini baju-baju yang nanti kita akan serah pada tim. Abang Sofi lah. Nak pergi Perlis ni, Abang Sofi. Orang kuat Perlis. Ni nak design baju boleh kontak Abang Zali. Abang Zali kita. Ya.
tak ya. Ni orang kuat kita. Abang Ajis. Tadi tolak di sana pukul berapa? Pukul 9 lah. Kena juga. Abang Ajis dari mana lah? Ni motorbike kan? Ni motorbike. Okey. Orang lama ke, orang muda ke boleh join, tak ada masalah. Ni macam ni dah tua. Oh. Ni orang lama. Nama apa? Ali. Ali. Ali 69. Ali 69. Dari mana? Mana Penaga? Penaga. Daripada Penaga. Penaga Bala Batas ha. Yang ni tadi nak kontak, nak sewa motor boleh jumpa abang kita. Cikgu kita. Selamat datang ke sesi untuk penganugerahan jersey baru WN Utara. Apa-apa. Kita tahu sekarang saja. Hari ni datang apa dengan anak? Dengan anak. Dengan anak. Ikut orang. Tu dia tu dia ikut juga hari tu. Tak apa, dia minat tak apa. Dia minat macam ayah dah. Anak. Anak. Izzy daripada mana? Sini dekat apa? Sini kan, Perai Bentak kan. Dekat ni ya. Okey. Jual lambat mai. Guru Utara ni orang kata tak kira. Nak bawa anak, ada bawa isteri pun ada. Isteri pun ada. Okey, ini baju-baju yang mana yang tempah. Okey, ini baju yang saya tempah yang ni, nama saya. Sekarang kita bagi penyerahan baju untuk tim. Abang Sofi. Ya. Tak apa dia jadi pun. Okey. Hai, siap baju, ada duit tu. Duit ni. Duit post. Special. Kalau hari Kalau tak cukup berapa hari ni? hari Ahad saya memang tu ya. Wadi. Wadi. Dia terus sini. Roslan, Kulim. Nanti ambil nanti. Roslan Kulim. Roslan ada tak? Roslan tak main kot. Tak main. Tadi pun tak ada. Hari Ahad ni Mamu ada mamu. Mamu tak beli dia. Zaini ni. Tapi Mamu kata dia nak main. Tu ah. Tak main pula. Farami lah Fari. Farimi tu. Mana? Awak ni. Mamu. Sana. Syarul. Pangah midi tu tak? Biji pun tak ada. Zaini lah, Zaini. Sini ada. Zaini. Ada tadi yang Jamal. Okey. Jap. Zaini tu, Zaini. Jamal. Okey. Tak buat hang ke? Cikgu pula. Stiker ada sekali ni. Stiker. Stiker dah. Sekali ada. Okey. Okey. Sini. Alright. Sekejap, satu lagi. Okey. CEO Lee. CEO Lee. Lee. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Okay, Abang Saidin. Abang Din. Banyak ni. Abang Din banyak. Wakil. Okay, YSP. Pada Sungai Petani ya. Sungai Petani. Ada lagi? Okay, habis. Ada lagi? Okey, Abang Zali. Ya. Okey, bagi penerangan sikit pada member-member kita yang mana yang tengok video ni. Okey, hari ni kita bagi penyerahan baju untuk tim Guru Utara. Okey, ramai lagi yang tak datang sebab kebanyakan ada yang bekerja kan.
Okey, cakap sepatah dua untuk sahabat-sahabat kita. Okey. Assalamualaikum semua. Lebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih lah pada sahabat-sahabat Versis Utara yang dapat hadir untuk hari penyerahan baju untuk version yang keempat baju kita ni. Yang tak dapat hadir tu tak apa, kita akan kirim pada kawan-kawan yang duduk berdekatan lah dengan kawasan masing-masing. Maklumlah ada yang bekerja, ada yang kenduri lah, macam-macam lah. Jadi itulah. InsyaAllah ada event apa-apa, kita semua akan jumpa balik lah dengan baju yang orang kata apa, semua sama lah, yang canggih ni, yang cantik ni. Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Contohlah, kalau kata yang mana penonton yang berminat nak masuk grup ni macam mana? Okey, yang mana yang nak masuk grup Versis Utara ni, tapi kita kalau boleh tu yang mana kawasan utara lah, sebab kita banyak aktiviti yang buat di kawasan-kawasan sini. Kalau kata yang jauh tu kadang susah lah dia orang nak join kadang-kadang tu kan. Bolehlah nak hubungi saya pun boleh untuk masuk dalam grup WhatsApp untuk geng VX Utara ni. Kalau yang mana yang nak hubungi macam mana tu? Boleh hubungilah nombor phone saya 018 917 4753. Yang ni untuk grup Versis VX Utara. Ya. Okey, boleh kontak Abang Zali. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Okey. Kita dah pakai baju. Ni baju. Saiz 2XL. Okey, besar tak? Boleh lah 2XL. Longgar sikit lah. Tak apa, longgar sikit dia tak lain sangat. Abang kena naikkan badan. Okey tu. Okey tu. Tak ada lah ni sangat. Saya show sikit motor-motor. Yang mana sedang mencari motor ataupun tak tahu nak beli motor apa untuk santai-santai, yang ni bagi saya recommend motor ni ya. Motor model ni Kawasaki Versis. Kalau nak santai lagi, Vespa skuter lah. Memang puas hati tak pakai motor ni? Puas hati lah, insyaAllah lah kita Ya. santai-santai. Selama pakai ni memang puas hati lah tak? Golongan veteran elok lah sesuai ingatlah. Jangan kata veteran. Orang muda pun boleh pakai. Je. Pun sehati dengan orang lama. Orang lama. Boleh masuk orang lama. Lalu. Ni CS motor. 700 MT lah. Ni motor kedua. Motor bersih ada lagi. Motor yang bersih tetap ada di hati. Yang ni motor kedua. Yang ni 700 cc. Yang mana yang nak cari ilham macam mana nak buat jajan-jajan, boleh tengok ni. Yang mana yang dalam D5 nak ambil motor apa, tengok ni motor-motor ni. Ni Kawasaki ya. Okey, ini model baru. Ini dia siap pasang tripod untuk kamera 360.
It's like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ini tim yang hadir hari ni. Okey. Secara terbaik. Okey, kita mau masuk Pak. Okey, sekarang kita nak konvoi gerak ke Ban Pecah. Okey, sekarang kita bergerak ke Ban Pecah.
Okey, sekarang saya sudah sampai di Ban Pecah, lalu tepi laut. Di Ban Pecah ni kan, memang tempat tarikan kaki-kaki pancing. Kalau tengok di tepi aliran tempat ni ya, banyak kaki-kaki pancing ya. Saya nak tunjuk video pun tak nampak sebab kamera saya bukan kamera 360. Kalau yang mana yang support saya, tengok video saya yang mana ada iklan tu tak sikit, nanti bolehlah saya beli Insta 360 tu, bolehlah nampak video sekeliling 360. Sekarang kalau tengok orang tak berapa nak ramai, cuma kaki-kaki pancing yang ramai. Selalunya di Ban Pecah ni pukul 5 petang ke atas baru ramai pengunjung datang ke sini lah. Sebab kalau datang awal tu dia suasana di sini panas sikit. Jadi kebanyakan pengunjung akan datang pukul 5 petang ke atas. Okay. Okey, sekarang kita sampai di Ban Pecah. Ini Ban Pecah. Ni pasal dah belajar. Ni tengah hari ni orang tak ramai lagi. Pukul 5 petang ke atas baru ramai orang. Okay, pantai dah pendek saja. Ujung ni sampai ujung tu saja. Lebih kurang dalam 2 kilo macam tu. Kita tengok dia punya laut ni kan. Sampai ujung sana. Tak nampak, tak ada pulau apa. Okey, jom kita pergi minum sekejap. Dahaga panas. Hari ini cuaca panas. Kopi pun tak pakai hari ni. Kita minum air dekat atas sana. Sebelum ni saya ada buat video review dekat Ban Pecah. Saya ada buat review atas kedai sana. Kedai minuman dekat atas tu. Kalau di bawah ni ais kepai belum buka lagi. Nanti petang baru dia buka. Kita pergi minum dulu. Dahaga. Okey, lalang kita singgah ya, minum apa yang ada di sini. Kita makan sikit. Ini ada gerai nombor 4. Bihun sup ayam. Air bancuh dah ke? Buat saya Milo air. Milo air. Ni pakai cawan. Bihun sup ayam ni, ayam bubur tambah lebih boleh? Tambah. Kita order dulu, makan dulu. Dahaga. Kita kenal dulu. Ingat tim tak tahu dia nak pergi mana lagi.
Tapi saya ingat saya balik lah. Balik ke Taiping. Nuh, sahabat kita duduk atas sana. Okey, yang mana yang nak beli boleh singgah kedai sahabat kita ni, kedai nombor 4. Kita kenal dulu bihun sup dengan Milo ais. Bihun sup Milo ais baru RM RM9 saja, tak sampai RM10. Memang murah. Kita makan dulu. Oh, sahabat kita duduk atas. Ada ni? Ada. Makan por lagi. Kita kena ni air dengan sup, kita singgah kat kedai member kita. Oh, tak apa saya ambil. Susah hang ah. Susah apa? Okey, kita kena ni Milo dengan bihun sup. Okey, Milo dengan bihun sup baru RM9. Okey, mana nak dapat harga murah macam ni? Okay, orang kata kalau datang ban pecah ni, kalau nak makan ni memang boleh. Tak sampai pun RM10. Milo RM3 tak salah saya. Ini RM6 bihun sup. Mana ada Milo RM3? Mana ada Milo RM3 sekarang? Okay, kita kena dulu. Jangan dah harga ni panas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan manis dia. Panas-panas ni memang best. Kita kena ni pula bihun sup. Cabai, kita bagi kejap ni saya buat sikit lah sebab saya tak nak banyak-banyak. Tak boleh makan cabai banyak-banyak. Kita test. Okey, bismillah. Memang terasa sup dah. Memang best. Saya tak geruk-geruk yang tim Viet tu. Kebanyakan mereka duduk di atas. Mereka makan minum di atas. Banyak yang kita berpecah lah. Ini saya makan kat sini. Sup memang terasa. Kalau datang ban pecah boleh singgah kedai nombor 4. Bihun sup dengan Milo ais baru RM9. Ni portion dia. Memang banyak. Air pun banyak. Okay, saya makan dulu. Santai-santai. Saya yang buat lala, pasal lala dia ikut rajin dengan malas. Minum. Abang Sopi saya pergi mana? Boleh. Pergi Perlis lah, balik Perlis lah. Wah, boleh lah. Saya pun lagi nak balik Toya ni. Kita Taiping saja. Saya balik Toya ni. Balik Kulim. Kulim lah. Oh, panas. Jom kita minum dulu. Tuh. Oh, pokok. Ni beli jiwa isteri ni. Pandai tak orang kita. Beli jiwa. Pandai. Tak beli jiwa lingkup. Tak. Ni beli pokok bunga. Esok boleh jalan lagi nyarat lagi tu. Boleh pergi lagi. Janji kena bawa isteri. Tak apa. Okey bang, saya jual bang no. Lebih kurang tak live. RM berapa ringgit? RM10 lah. Ni. Ni. Nak tengok ni RM10 ni. Satu pasu RM10. Sama ni. Kedai sahabat kita ni Muhammad Sofian. Jual kain batik dengan kain pelekat. Yang ni RM30. Yang ni nak buat balik payah naik motor. Kalau naik kereta boleh lah. Ni kipas. Kipas angin tu.
Kalau datang bahan pecahan, jangan lupa ni bawa isteri mai kedai ni, beli jiwa dia. Baru lepas sayang. Pergi mana pun tak apa. Kau bonsai. Yang ni pak ada M30. Yang ni RM10. Yang ni boleh lah nak berlantung. Pandai ni. Abang kita pandai tau. Dia beli jiwa isteri, dia beli pokok bunga satu. Yang kali beli erat lagi. Yang kali yang buat je ni. Contoh. idea bagus ni. Okey, sahabat-sahabat semua. Saya pun nak bergerak lah dengan member-member. Saya nak balik ke Taiping. Sahabat-sahabat pun dah pergi ke tempat motor, saya dah lambat sikit. Okay, yang mana yang nak ride motor dengan member boleh datang ke sini. Kalau datang ke sini, kalau petang ramailah orang datang ke sini. Kalau datang tengah hari ni orang kurang sikit sebab cuaca di sini dia panas. Kalau kebanyakan orang datang ke sini pukul 4, pukul 5 ke atas macam tu lah. Baru orang kata dia tak panas sangat. Okey, abang kita pun nak balik lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Okey, masuk kita. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Baik. Okey, abang. YouTube apa? Jamal. Jamal XTV. XTV. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Nanti kita jumpa lagi. Okey, semua nak gerak balik dah. Nanti kita akan berjumpa lagi next video. Okey, sebelum tu yang mana belum klik butang subscribe, butang lonceng dan share, support Abang Jamal XTV. Okey, next video kita akan berjumpa lagi. Tagline kita apa dah? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey. Assalamualaikum, bye bye. Okay, baik. Belakang. Kan cari highway tak jumpa. Okey. Okey. Okey, let's go. Kita pun nak gerak juga.
I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.